Alright, soalan 12. Lukisan berskala tidak diterima. Okay, it's about the SOT lah, bab SOT, Solution of Triangles, penyelesaian segitiga. Ajarah menunjukkan sisi 4 JKMN dengan luas L, means JKMN, maksudnya luas keseluruhan lah. Okay. Alright. Diberi bahawa KN sama dengan punca kuasa 2P. Okay, since kat sini dah tulis, cikgu nak tulis lah supaya senang kita nak lihat info tu lah. Dan senang kita nak fikir. And then ini 110 KMN, okay. Ni pun dia tak tulis, so kita tulis. Okay, 110 degree. So baru kita senang nak fikir lah. Alright, sekarang dia nak nilai P. Okay, bila cikgu tengok nilai P, and then cikgu tengok segitiga ni, so I got the idea already. Why? Because all about 3 sides and 1 angle. 3 sides, 1 angle, cosine rule. Okay, so kita boleh guna cosine rule. Okay, A square equals to B square plus C square minus 2BC cos A. Make sure yang A kecil ni, yang sudut, yang sisi ni dengan sudut ni ada kaitan. Maksudnya dia mestilah bertentangan. So let's say ni 60 darjah dia yang A ni. So yang ini adalah sisi ini. Dia mesti yang bertentangan. Sudut dengan A kecil ni dengan A ni, yang ini adalah panjang sisi. Yang A kecil tu adalah mewakili panjang sisi. A besar ni adalah mewakili sudut. Dan kedua-duanya mestilah yang bertentangan. Make sure that. Alright, lepas tu kita ganti. Okay, ganti satu-satu. Alright, so yang A tu, of course I take this. So punca kuasa 2P kuasa 2 sama dengan B dia. B and C tak kisah. Kalau terbalik pun tak apa. Kalau kamu ambil B, ini C, boleh. Atau kamu ambil yang ini C, ini jadi B. Itu boleh. Sama aja. Okay, no difference. So 10 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tolak 2. 10, 12, cos A dia yang 60 darjah tu lah, cos 60 darjah. So yang ini punca dengan kuasa boleh potong jadi dapat P sama dengan ini. Kalau nak tekan kalkulator terus pun boleh, so you get 124 lah. Okay, done. Terus nilai L. Ingat tadi L dia dikatakan apa? Luas keseluruhan. Okay, so luas keseluruhan kita akan guna formula 1/2 AB sin C. Okay, AB ni yang dua sisi. Okay, contoh lah, cuba bagi contoh, kita ambil yang segitiga ni. Okay, ini kalau A, ini B, ini sudut dia yang C. A, B, C, mesti macam tu. Kalau kamu ambil ini A, ini B, nak ambil sudut kat sini, tak boleh. Sudut C ni maksudnya sudut yang dicangkum. Maksudnya. Alright. So, of course I can find the area of triangle. So what I want to do, but then the L is for all the rectangle. So what I want to do, I find this triangle and also this triangle, just tambah sajalah. Okay. So for this triangle, okay, 1/2 times 10 times 12 times sin 60. Okay, you calculate, you can get the answer 51.9615. Okay. Alright. So dapat ni. And then how about this triangle pula? Okay. Of course, use the same formula, 1/2 AB sin C. Now, we know this is the square root P, right? Which is square root 124. Panjang sisi ni dah tahu. And then, kalau nak guna, only one, and then here is 110, right? They have 110 degree here. Okay. So, dah ada sepasang. Maksudnya sisi dengan sudut bertentangan dia dah ada. So cukup sepasang. Ini I'm talking about sine rule. Dah cukup sepasang. Okay. And then now, you can either find the MK or MN. It's up to you lah. Okay. So in this case, I'm going to find the MN. Okay. So if I want to find the MN, of course I need to find this angle, right? Okay. Yang ini macam mana? 180 minus 110 minus 30 lah. Sebab dua sudut ni kita dah tahu. So you'll get 40 degree, right? Okay.
So here we know already 40 degree. So I can make a sine rule. Okay. So cuba ambil yang sisi bertentangan dia, yang ini dengan ini. Alright, square root 124 over sine 110 equals to, and then sekarang cuba ambil yang ni dengan mn yang kita nak cari. Alright, so mn over sine 40. Okay, so you can get the mn lah. So mn equals to 7.6172. So the area is 1 over 2 times, I didn't know this is 7.1, sorry, 7.6172. Okay, dah ada dua sisi ini, and then sudut pun dah ada. So can find times square root 124 times 7.6172 times sine 30. Okay, and then just calculate. So calculate, you will get 21.2054. So L equals to luas dia. So tambahlah dua-dua sini. This one and this one just plus. Okay, 51.9615 plus 21.2054. So L equals to 73.1669 centimeter per segi. Okay, settle. Okay, terus yang B, okay, lakarkan segitiga ni KMN yang mempunyai bentuk berbeza dari segitiga KMN dengan keadaan KM sama dengan KM. Okay, yang ini cara dia is quite easy actually, but many students will struggle. Okay, just follow apa yang dia cakap sama. KM sama dengan KM. Okay, ini. So bila dia cakap panjangnya sama, okay, kalau panjang sama, you cannot stretch. Tak boleh nak pendekkan atau nak panjangkan. That's the meaning. Okay. But you can move over here, over here. Boleh gerakkan. Tapi panjang dia tetap sama. Maksudnya tak boleh nak panjang atau pendekkan. Tapi boleh gerak ke atas atau ke bawah macam tu lah. Okay. Alright. So next, dia cakap apa lagi? Next, KN sama dengan KN. So this one, same goes for that. Tak boleh nak panjangkan, pendekkan. Sebab panjang tu dah sama. Ini maksudnya panjang dia sama. Okay. And then one more, the angle. K and M. So sudut ni. K and M maksudnya sudut ni. So bila sudut dia sama, meaning to say, sisi ini dengan sisi ini tak boleh nak gerakkan. Maksudnya, nak buka dia tak boleh. Buka dia ke, nak dekatkan dia ke, tak boleh. Tapi, boleh panjangkan. Yang mana boleh dipanjangkan? Okay, sekarang kalau kita lihat, ini dah fix. Panjang dah fix, ini pun panjang dah fix. Okay. So, yang boleh dipanjangkan adalah NM. NM ini yang kita boleh panjangkan. Tapi, sudut mesti tetap 30 darjah. Sebab tu cikgu just panjangkan je boleh. Nak gerakkan dia pergi sini? Tak boleh. Sebab kalau kamu gerak, nanti sudut tu dah tak sama. Okay. So that's why dia daripada kekangan yang dia bagi tu, daripada info yang dia bagi tu, kita dah boleh agak dia punya segitiga dia macam mana. So now I can panjangkan ni. Okay. So bila dah panjang, jadi yang ni lah yang sambung dia nanti. Because ni dua sama panjang. Yang KM, dia nak sama panjang. Okay, so macam juga cakap tadi lah, dia boleh digerakkan bawah atau atas macam tu. So now I gerakkan lah pergi ke sini. Jadi segitiga baru cikgu adalah ini, dan ini. That's the new segitiga yang cikgu dapat lah. So cikgu akan lakarkan sebab dia soalan minta lakar. Macam ni padam okay. And then tulislah ini K tanda. K tanda dia kat sini. Ini N tanda. Yang ni M tanda lah. Okay. And then of course here maintain 30 darjah. Okay. Alright, seterusnya nyatakan nilai bagi sudut MKN. So sudut ni, nak tahu sudut ni pula. Okay. So kita rujuk yang asal. Ini kan 110 darjah. Okay. Ini of course 70. And then panjang dia sama kan? Ini dengan yang ini panjang sama. So of course here is 70 lah. Jadi kat sini kita dah tahu dia 70 darjah. So boleh kan cari sudut
MKN sama dengan 180 minus 30 minus 70 lah. Okay, so dapatlah cari sudut dia. Okay, when minus, you will get angle MKN equals to 80 degree. Dah selesai.